Diberi matriks A adalah 4, 1, M, -2. Hitung nilai M jika matriks A tidak mempunyai matriks songsang. Okey, jika matriks A tidak mempunyai matriks songsang, maka nilai AD tolak BC sama dengan kosong. So, kita boleh buat A, okay, AD tolak BC sama dengan kosong. Ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Okay, so next, kita buat 4. Darab D kita -2, tolak B kita M, and then 1 sama dengan kosong. And then this one, kita dapat -8, tolak -M sama dengan kosong. So, maka nilai M adalah sama dengan -8. Okay, done. Okay, next kita buat soalan B. Soalan B, kita perlu hitung nilai M jika matriks songsang tu dah bagi nilai. A -1 maksudnya matriks songsang bagi matriks A. Jika matriks A -1 mempunyai nilai, so maka formulanya adalah A, inilah matriks A, darab dengan matriks songsang -1 sama dengan matriks identity. Okay, so matriks identity adalah 1, 0, 0, 1, di mana dekat penjuru utama mesti ada 1. So A kita adalah matriks 4, M, 1, -2. And then A -1, matriks songsang kita -1, -1/2, 5 dengan 2. Sama dengan matriks identity kita 1, 1, 0, 0. Kita perlu cari nilai M. Nilai M kita dekat sini. Okay, so kita buat hanya yang atas saja. So, jadi kita akan dapat 4 darab dengan -1 tambah dengan M darab dengan -1/2. Sama dengan nilai yang ini, nombor 1. Okay, ini kita dapat -4 tambah -M/2 sama dengan 1. Okay, and then -4, bawa 1 tu ke sebelah kiri, dapat -1 sama dengan positif M/2. M sama dengan -5. 2 ni naik ke atas, so jadi darab 2. So, M sama dengan -10. So, kita akan dapat nilai M jika matriks A tidak mempunyai matriks songsang, M -8. Kalau ada matriks songsang, kita ada, jawapannya adalah M -10. Jom kita buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 diberi matriks A adalah M316. Okey, untuk A kita perlu cari nilai M jika tidak mempunyai matriks songsang sama macam tadi. So, A sama dengan AD tolak BC sama dengan kosong jika tidak ada matriks songsang. So, ini A, ini B, ini C, ini D. Okey, M ketika sahaja dongki adalah 6, tolak B kita 1, darab dengan 3 sama dengan kosong. 6M sama dengan -3 sama dengan kosong, di mana 6M sama dengan 3, M sama dengan 3/6, perlu kecilkan sama dengan 1/2. B kita, okay, nilai M jika matriks A ada matriks songsang. Okay, formulanya adalah A -1 sama dengan matriks identity. Okay, so okay, M 3, 1, 6. Ini matriks biasa. Matriks songsangnya adalah 2, -1, -1/3, 1/3, sama dengan matriks identity 1, 1, 0, 0. Kita nak cari nilai M sahaja. M kita dekat sini, so kita buat bahagian atas sahaja. So, maka kita akan dapat M darab dengan -2, 2 tambah dengan 1 darab dengan -1 sama dengan 1. Kita akan dapat 2M tambah -1 sama dengan 1. 2M sama dengan 1 tambah 1. -1 kita bawa sebelah kanan jadi positif 1. So, kita akan dapat 2M sama dengan 2. M sama dengan 2/2. M kita adalah
Kejap. So, maka M kita adalah 1. So, nilai jika tiada ada matriks songsang, M sama dengan -1. Kalau ada matriks songsangnya, M-nya nilai dia 1.